Sebagai orang Islam, kita memang kena sentiasa menjaga kebersihan. Alif nombor satu, kita jaga kebersihan ni adalah satu ibadah sebenarnya. Kita sebagai orang Islam, kita memang kena sentiasa menjaga kebersihan dan menjaga penampilan diri. Kena sentiasa kemas, menunjukkan yang kita ni bersih. Dia memerlukan satu disiplin lah. So Alif biasa je, ketik kuku paling penting. Dan bila kita berwuduk tu macam kita sentiasa fresh je kan. Rasa macam bila orang jumpa macam baru lepas mandi je kau ni kan. So other than that, take care of your hair kan. Kalau ada rambut yang panjang, bersyukur lah. So kena jaga. Take care of your dental health, your dental hygiene, floss, brush your teeth. Kalau cuci muka, always use good ones, especially produk-produk daripada Kaf. Pakai perfume, smell good. Benda tu yang menjadikan kita orang yang positif dan yang kemas.